Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nizuruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Kerajaan serius dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, kempen keselamatan jalan raya diadakan secara berterusan khususnya pada musim perayaan untuk meningkatkan kesedaran pengguna terutama di laluan yang sibuk. Tegasnya, advokasi keselamatan ini sangat penting melihat kepada statistik kemalangan yang perlu diberi perhatian iaitu 1,500 kes kemalangan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun 2025. Jadi ada jalan-jalan raya yang di negeri Sabah ini terutamanya jajaran lebuh-raya Pen Borneo Sabah yang kebanyakannya masih dalam fasa pembinaan. Jadi dalam fasa pembinaan ada kerja-kerja pembinaan dilakukan, papan-papan tanda seperti had laju untuk berhati-hati, barrier dipasangkan di kiri kanan bahu jalan. Jadi kita mintalah kerjasama kepada para pengguna jalan raya untuk mematuhi dan merhatikan arahan papan tanda yang telah dipasang tersebut supaya ianya bertujuan untuk menjaga keselamatan, mengurangkan risiko kemalangan di kawasan tapak pembinaan. Dan saya ingin berpesan juga kepada para pengguna jalan raya kerana minggu ini adalah minggu terakhir Ramadan. So pada penghujung minggu ini mungkin ada ramai yang sudah memulakan perjalanan balik kampung, perjalanan yang jauh. So sila pastikan kenderaan yang digunakan dalam keadaan baik, keadaan fizikal, pemandu terutamanya dalam keadaan yang sehat. Kiranya penat, berhentilah seketika untuk merehatkan badan dan sambung perjalanan apabila merasa lebih sehat, lebih segar untuk melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh. Dalam pada itu, merangkap Menteri Kerja Raya Sabah Shah Hilmi berharap kerajaan pusat menambah peruntukan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di negeri ini. Peruntukan sedia ada jelasnya masih tidak mencukupi bagi menampung kos keperluan sebenar khususnya untuk jalan melebihi jangka hayat reka bentuk selain peningkatan aliran trafik dan pembinaan struktur berat di sekitar jalan terbabit menyebabkan keadaan bertambah kritikal. Selama ini kerajaan persekutuan memang menyalurkan peruntukan untuk penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan. Tapi apa yang kita terima adalah satu jumlah yang kurang mencukupi berbanding dengan keperluan yang kita utarakan kepada persekutuan. Itu untuk penyelenggaraan yang bermaksud penyelenggaraan rutin, periodikal dan juga kecemasan. Namun apa yang kita sedang berhadapan pada masa kini adalah keadaan jalan yang sudah melebihi jangka hayat mereka bentuk. Ditambah lagi dengan pembangunan yang pesat, peningkatan aliran trafik yang tinggi, jadi menyebabkan jalan-jalan yang lama ini bukan saja memerlukan penyelenggaraan tetapi memerlukan penaik tarafan. Beliau berkata demikian semasa melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Ramadan dan sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri Sabah tahun 2025 di Jalan Meruntum Putatan pada Isnin. Dalam program tersebut, beliau turut mengagihkan bakul tangan yang mengandungi kit segitiga keselamatan jalan raya, peti pertolongan cemas dan risalah keselamatan jalan raya kepada 70 pemandu kenderaan. Selain itu, sebanyak 50 topi keledar turut diberikan kepada penunggang motosikal sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa perkembangan kerajaan persekutuan dan negeri hanya di Japan Sabah.